Assalamualaikum, man. Aku nak apa, bagi pecahan suatu perkara berkenaan dengan scammer. Okay. Aku percaya di antara korang mesti pernah dengar perkataan Cafe Bustelo. Cafe Bustelo ni dia, macam mana aku nak kata, dia wujudkan satu program berkata orang beli produk dengan dia, lepas tu dia ada hasil income harian. Okay. Aku nak beritahu bahawa Cafe Bustelo ni adalah satu benda yang penipuan. Sekarang ni macam-macam dia wujudkan benda yang mula perjanjian mula lain, lepas tu dia gelah beli lain pula jadi dia lain. Itu adalah satu penipuan. Aku tunjukkan dia punya logo, dia punya apa yang aku boleh post di sini, aku akan post. Tengok. Jadi aku harap takkan ada lagi lah orang yang akan tertipu dengan Cafe Bustelo ni yang menggunakan nama dia sebagai Sofia. Konon-kononnya dia adalah leader. Okay, apa kata orang lagi? Jangan mudah terpedaya. Tidak ada benda yang terlalu mudah untuk dapat. Semuanya perlu kita punya usaha, kita punya kerja, kan? Rata-rata yang banyak aku tengok dalam dunia ada Bangla, dan aku dah dapat trace lah salah satu nombor Sofia dalam banyak-banyak grup tu, yang aku ada telefon semalam. Yang pelik ni, yang menyambut telefon atas nama Sofia tu adalah lelaki Bangla. Nanti aku akan share suara lelaki Bangla yang aku telefon tu, bercakap. Nanti aku share, aku buat video kedua ni. Ok gang, Assalamualaikum. Hati-hati supaya jangan terkena. Assalamualaikum. Katakan tidak Cafe Bustelo.